orang itu suka buang masa 4 jam sehari main game, 6 jam, tak ada faedah apa. Melepak, pagi pun melepak di kedai 2 jam, pi tengah hari pun ada lagi, dia balik dah, sekali tengah hari lepak pula. Kita lalu dekat nak maghrib, muka dia juga 3-4 orang, 6-7 jam melepak, tak ada apa, duk isteri dengan anak-anak di rumah. Tanda Allah marah, Allah meluat dengan orang tu. Waliyahzubillah. Buat benda yang tak faedah. Mancing ustaz, mancing. Mancing faedah, dapat ikan. Tapi laki saya jarang dapat ikan ustaz. Kalau pi mesti tak dapat lah. Kalau dapat tu saya sujud syukur lah. Yang tu rezeki buat macam mana kan. Bukan dia pi tu saja aku niat melepak kerana Allah Ta'ala. Saja aku niat, memang dia pi tu untuk cari ikan lah. Mana ada orang pi, saja aku pi memang untuk tak dapat ikan. Tapi kalau sampai abai tanggungjawab, tu lain lah. Tu sudah tidak dibenarkan. Banyak benda tak faedah zaman hari ni. Buang masa dengan benda yang tidak berfaedah. Waliyahzubillah.